Kalau tak jadi lecturer, Prof jadi apa tu? Sekarang kalau tak ada lecturer, saya jadi orang korporat kot. Sebab saya dulu kerja industri. So, saya turn jadi lecturer. Kok dia jadi CEO kot. Itu kelakar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar atau audien. So, saya Profesor Dr. Wan Pul Zahra Yusof. Buat masa ini saya adalah pengarah UTHM Bitara atau kita panggil dalam bahasa Inggerisnya Advanced Center for Continuing Education, satu pusat yang mengendalikan satu one-stop center yang menguruskan program-program pembelajaran berterusan di UTHM. Saya telah berkhidmat di UTHM lebih daripada 25 tahun dan sekarang ni di penghujung karier saya sebagai staf UTHM. InsyaAllah Julai ni akan pencen. So pagi ni saya akan berkongsi dengan semua mengenai pembelajaran berterusan atau lifelong learning, apa yang berlaku di negara sedikit dan juga apa yang UTHM buat untuk membantu masyarakat negeri Johor dan juga negara ke arah ekonomi dan pembangunan masyarakat. Okey, pertama saya akan berkongsi apakah yang dimaksudkan pembelajaran berterusan atau PSA. Saya akan guna term yang lebih ringkas, PSA, atau dalam bahasa Inggerisnya lifelong learning, dan kenapa ianya penting pada masa ini. So, kalau tengok lifelong learning ni atau PSA ni, dia ada 3 kategori. Pertama, yang formal, yang mana yang formal ni kita buat secara berstruktur menggunakan kurikulum yang didesain atau dibangunkan lebih kepada berbentuk akademik, yang mana akhirnya orang yang mengikutinya secara formal ni mereka akan dapat satu anugerah akademik, sama ada diploma ke, ijazah pertama ke, ijazah lanjutan. Dan biasanya yang formal ni tidak dibuat di dalam kampus, atau kalau di dalam kampus ni dilakukan secara part time atau secara menerusi talian atau ODL. Yang keduanya lah adalah bukan formal. Yang bukan formal ni dia masih ada lagi semi berstruktur, cuma dia lebih berbentuk latihan yang dibangunkan untuk tujuan tertentu, sama ada katalah orang tu dia nak dapat satu professional certificate ke, atau dia nak dapat CJ tertentu mengikut keperluan organisasi masing-masing. Yang akhirnya adalah tidak formal. So tidak formal ni ramai yang tidak realize bahawa lifelong learning ni banyak tidak formal, yang mana dinamakan pembelajaran kendiri yang berlaku dalam harian kita. Secara kita tidak pun kata bersutur, makna kita bila nak free kita buat. Contoh kalau sekarang ni kalau tengok ramai yang ada membuat belajar secara online, video-video masak, benda-benda yang ada available sekarang ni. Yang tu memang orang tak perasan because dia tak berstruktur, tapi dia banyak berlaku pada masa ini. Itu yang kategori diiktiraf atau dikategorikan dalam pembelajaran berterusan atau lifelong learning. So kenapa sekarang ni benda ni makin penting dan dunia dah mengiktiraf. In fact Malaysia ni dah banyak polisi dasar dibuat. Yang pertama, kalau kita tengok sekarang ni perubahan ekonomi. So kalau dulu contohnya saya ambil di dunia, dia banyak perubahan ekonomi berlaku. So bila ada perubahan ekonomi, perlu reskilling atau upskilling kepada orang yang bekerja dan juga orang yang akan bekerja. Contoh kalau dulu di Malaysia kan, kita berubah daripada awal kita daripada pertanian, so kita moving kepada manufacturing dan now kepada servis. So benda tu berlaku mengikut perubahan ekonomi. Contoh bila Malaysia berubah daripada pertanian ke industri pada tahun 80-an. So banyak company-company daripada luar negara terutama Jepun datang ke Malaysia. So dari situ kerajaan perlu memberi satu skill baru kepada rakyat untuk cater keperluan industri yang masuk ke Malaysia ni. Dan itulah sebab kalau tengok dulu banyak company-company Jepun ni dia menyediakan dana menghantar pekerja di bawah staf mereka training selama 6 bulan di Jepun, ada program-program lain. Dan sekarang kalau tengok dah berubah kepada industri lain, servis atau TVET. So ini semua sebab perubahan ekonomi yang berlaku dunia. Dan lagi satu, dalam dunia sekarang ni kita bergerak kepada global economy. So bila global economy, dia tidak ada kita kata ekonomi sempadan, dia rentas padang. So kalau kata
sesuatu company tu, dia boleh buka satu manufacturing di Vietnam, di Malaysia, di China. So bila dia membawa perubahan tersebut, sedangkan teknologi tu berasal daripada negara mereka. So mereka perlu memberi latihan lain kepada negara yang mereka bawa teknologi tu. So ini memang dia sentiasa berubah-ubah, dia continuing sebab kan ini adalah keperluan ekonomi. Dan kita tak pasti movingnya macam mana. Yang keduanya sebab teknologi. So kalau sekarang, kalau dulu kita pakai mesin, kita pakai komputer lain. Now sekarang dah apa? AI. Dah ada big data. So benda-benda ni dia berubah selari dengan ekonomi dan teknologi tu dia akan cater pada keperluan ekonomi. Itu yang menyebabkan banyaklah benda-benda berlaku dengan begitu cepat. Contoh sekarang ni kalau dulu semua tak tahu pasal AI. Semua tak tahu ni. Tapi sekarang ni dah macam jadi kewajipan nak belajar benda-benda tu. Big data. Sebab kalau negara atau industri tu tak buat, mereka akan ketinggalan. Dia akan dari segi dia punya kompetitif. So yang lain tu dari segi kalau tengok professionalism pekerjaan. So kalau individu tu dia nak meningkatkan kerjaya, dia perlu ada sijil-sijil kompetisi tertentu yang mewajibkan dia mengikuti program tu. Setiap tahun ada CPD-nya, ada dikira. Kalau tidak, mereka akan ditarik sijil profesional tu. Contoh kalau you adalah engineer, kalau seseorang tu adalah chartered accountant. So dia dah susun benda tu, you mesti meningkatkan kompetensi atau you punya knowledge dalam bidang supaya bila you bekerja, you tak ketinggalan. So benda ni adalah satu design yang dibuat oleh badan profesional. So itu memerlukan orang yang di level atas ni, dia perlu untuk kita kata meningkatkan dia punya kemahiran skill up to date. Dan ada juga keperluan untuk peningkatan kerjaya kan. Contoh kalau you staff, kalau ada certain level kerja tu, memang kena ada masters, kena ada PhD. Contoh kalau pensyarah. Itu keperluan. Jadi lifelong learning ni berterusan. Dalam istilahnya lifelong learning ni, kita belajar daripada kita hidup, lahir sampai kita mati. Tak adalah, tapi tak adalah kata baby nak belajar kan. Tapi itulah dikatakan lifelong learning ni. Okey, bagi yang kedua, bagaimana UTHM ni nak menyokong lifelong learning ni? Apa yang UTHM buat? Kita sebenarnya kalau cerita pasal UTHM ni, kita dah lama sebenarnya menyokong lifelong learning ni peringkat Johor Kebangsaan. Bermula pada 2005 bila kita buat CEC atau Continuing Education Center. So dari 2005 tu, kita dah moving banyak lagi. So banyak berlaku dalam proses tu, banyak benda yang UTHM buat. Dan kalau ingat 2025 tu kita dapat banyak program di bawah kerajaan, di bawah SIDN, di bawah lifelong learning untuk meningkatkan sijil atau ijazah guru-guru sekolah yang mana UTHM buat pada tahun 2005 hingga 2008-9 kalau tak silap saya. Tapi dari situ kita bergerak, ada perubahan dan ada pertuturan. Contoh sekarang ni bila kita dah restructure, kita buat UTHM Bahtera, so kita expand peranan untuk menyediakan peluang lifelong learning kepada banyak aspek. Dan dari situ kita dapat membantu, contohnya kalau Johor keperluan skill tu, so kita cuba adapt, so kita cuba bangunkan apa yang dikenaki oleh negeri Johor. Dan sekarang kita ada beberapa PTJ, contoh kita ada UTHM Bahtera, kita ada CBL. So CBL ni banyak bangunkan MOOC tau, Massive Online punya courses. CBL juga ada menyediakan ODL, platform ODL, dan kita ada juga PTJ lain terutama fakulti yang membantu menyediakan konten, silibus, whatever yang mana apa yang dibangunkan kita cuba buat selari dengan apa yang diperlukan oleh industri. Jadi benda tu dia berperingkat-peringkat dan benda ni dah dibuat oleh UTHM bukanlah kata baru 2-3 tahun. Jadi dah kalau kira 2005 dah bermula sampai sekarang. So almost lebih pada berapa tu? 21 tahun kan? Cuma banyaklah benda yang kadang-kadang dia okey, tak okey. Jadi benda tu perlu long term punya planning. Okey, untuk kita nak memastikan lifelong learning ni berlaku, sebenarnya memang kalau nak kata cabaran tu banyak. Banyak benda tu, kalau nak cerita semua tu tidak mungkin lah boleh cerita semua. Saya nak highlightkan cabaran penting saja yang berlaku sama ada di peringkat UTHM atau di tempat lain. So cabaran pertama yang berlaku adalah dari segi, saya boleh kita yang besar je dari segi 3 perkara, 3 cabaran. Yang pertama ni cabaran dari segi institusi. So cabaran institusi ni satu benda yang antaranya untuk menyediakan berbagai polisi, berbagai kata ekosistem lifelong learning ni, itu dah jadi cabaran.
pertukaran polisi dalaman, pertukaran pucuk kepimpinan dan juga tak ada support dari dalam ekosistem tu, itu memang cabaran. So benda ni perlu penyusunan dan di UiTM sini memang berlaku perkara ini. Sekejap A, sekejap B, tapi benda ni sekarang insya-Allah kita cuba buat yang terbaik mungkin supaya kita dapat mengatasi cabaran institusi yang mana di peringkat atasan. Perlu jelas apa keperluan life learning. Yang kedua, cabaran utama life learning ni adalah kewangan. Semua tahu kan, untuk membuat life learning ni perlukan peruntukan duit. Sama ada nak buat sistem ke, sama ada nak menghantar staff training ke, atau sama ada nak menghantar student training ke, benda ni perlu kewangan. So kalau tanpa kewangan, memang tak boleh berlaku. Contohnya, sekarang ni kalau kita banyak bergerak kepada online, sistem digital. So benda ni mesti ada kewangan, mesti ada peruntukan yang disediakan khas untuk menyokong lifelong learning ni. Itu cabaran kedua dari segi aspek kewangan. Cabaran ketiganya adalah staff sendiri, kalau cakap UiTM lah, dan juga pelajar. So dari aspek pelajar, aspek staff saya cerita dulu. So lifelong learning ni, kita dah mula menjadikan mandatori khusus yang mana setiap staff wajib hadir kursus-kursus tertentu untuk selari dengan tugas dia. Tapi sebelum ni cabaran tu juga ada staf juga tidak merasakan benda tu sebahagian daripada keutamaan. Dia rasa kalau kata kita bagi kursus, contohlah kita ada pusat kepimpinan dan kompetensi yang menyarankan keperluan latihan, ada staf merasakan mereka terpaksa. Bukan sebahagian dia rasa training tu perlu dia untuk meningkatkan dia. Jangan begitu juga pelajar. Kita dah design UiTM ni kompetisi pelajar untuk meningkatkan dia punya skill. Jadi ada pelajar yang dia rasa bukan dia nak pun, tapi sebabkan dia dah bayar dan dia perlu ikut, dia just ikut. Jadi itu cabaran 3 tu, benda ni dia interrelated. Kalau satu benda tak ada, contoh tak ada kewangan, tak boleh buat. Kalau polisi tak ada pun tak boleh buat. So dia perlu ada kita kata interrelated punya support untuk mengatasi cabaran ini.